Assalamualaikum. Ini kita nak buat tom yum seafood putih baik ni dah. Mari tengok cara je dah. Mula kita buat air masuk dulu dah. Lepas tu kita buh dah 5 puruk, lada, kuah, terus masak, baru putih, seram masuk dah. Lepas kita buh dah kita tunggu air gelegak dulu dah. Buat air gelegak dah kita buh ketai dengan udang masuk dah. Sutong ala-ala kita sobuh lagi dah dah. Kakah ya ke. Saka 3 sudu dah kita buh dah. Garam 3 sudu juga kita buh. Baking ni suka hati dah. Ni tak nak makan sudu dah. Kucar-kucar we acur dah ke. Lepas tu air lima ni kita makan 3 sudu dah. Kalau pio wahai masa buh lebih dah. Kalau pio kena menu ni boleh lah. Tekan berjari, tekan huacai kita sikit dah. Lepas tu kita dah kecak tengok dah rasa kita nak tu boleh lagi. Kalau rasa kita nak boleh dah ke kita buh sutong ala-ala masuk dah. Kita tunggu sutong ala-ala tu masak dulu dah. Agak tak masak dah ke kita buh susu cair masuk dah. Susu cair ni agak ambil lah buh banyak benar dah. Lepas tu buh dah pakcik ataupun dah tumak dah. Kucar-kucar dah tumak masak dulu ke. Agak tak masak dah ke kita tangguk buh makuk dah. Kalau pio kena menu ni boleh lah cek bagi kok sai-sai dah. Kalau pio terawak boleh buat dah. Kalau tak faham mana boleh lah tanya dah. Ni tom yum seafood putih kita kadang ni ya boleh lah terah.